1, 2, 3. Okey. Naik. Ya. Ya. Ramai. Okey. Okey, terima kasih semua. Okey, dah sampai orang daripada Batu Pahat ke Taman Kelulut. Kita orang sarapan kat sini Tuan-tuan, kami kita telah mengusahakan madu kelulut ini memang banyak kita buat. Kami ialah terapkan lepas kelulut untuk menghasilkan madu kelulut dah masuk tahun ke-11. Baik, dia punya khasiat dan ni saya rasa tuan-tuan dan perempuan dah familiar dah apa hasil. Kurma tu dia rasa dia dah lepas sarapan okey. Rasa-rasa ni. Mana lah kek merah tu? Tu dia. Nyam. Tak gigit. Tak ada kek. Nyam. Tak ada kuat. Kuat. Tu dia. Mona Fendi dia orang pertama bunuh orang kerat 18. Betul tak? Betul orang pertama. Dalam Malaysia, kejam tak kejamnya. Bukan dia yang kerang. Tak maksudnya geng dia lah. Okey, jadi kalau perempuan datang tengok belah kanan kita tu, datang hari Sabtu malam Minggu, kita ada pasar anak muda. Pasal anak muda. Bukan, Jumaat malam Sabtu. Sabtu malam Ahad kita ada Kak Busin. Silap. Kak Busin terbesar di Malaysia. Jumaat malam Sabtu pasar anak muda Bandel ke? Okey, kalau nak tahu ni adalah patin buah, tengok. Yang tu patin sangkar, dia warna hitam. Ni patin sangkar. Jadi dia patin buah ni warna pun lain, bentuk pun lain sikit. Dia ada apa? Lubang angin kat sini. Kat insang dia. Tu kalau patin biasa dia warna hitam. Tengok ni. Tu yang potong tu patin biasa. Ya. Pekan Sari Temerloh. Okey, boleh test, boleh rasa. Air pun ada kat sini. Air percuma je, minum. Nanti kita order kat sana ya. Kita order kat sana nanti. Sekarang kita bagi test dulu lah. Bas daripada Johor. Untuk perempuan semua. Ni abang driver kita. Okey, kita order dulu. Order. Nanti petang baru dia hantar. Goreng kat sini apa sini lah. Okey, sekarang kita dah sampai kat Lubuk Lemah ni. Ada bagi tester untuk kita lah. Boleh rasa. Panas lagi. Cukup ke 5 batang? Boleh. Tester ada lagi tak habis ya? Ni ada rendang ayam. Okey. Boleh. Tester lagi. Terima kasih. Okey, pakai dulu life jacket semua. Pakai dulu life jacket, kita nak turun ke sangkar. Sawut ke? Angkat kan? Angkat. Video. Tak apa, air sikit je. Siapa lagi nak cuba? Tu dia. Ramai ni, satu bas turun ni, ramai ni. Jarang turun ramai macam ni. Angkat. Tu dia. Tangkap gambar. Boleh ambil video ni air tin yang berjenama Sudi. Sudi pernah menghasilkan air tin ni dulu. Ni baju dia waktu dia buat persembahan lagu Merisik Khabar. Dengan baju ni. Topi ni. Topi dia. Ni Suleiman joget kenangan manis. Suleiman orang Temerloh koleksi dia. Ni gambar-gambar Suleiman. Milik siapakah gadis ini? Suleiman dah cari caplik. Dekat sini. Ya. Roslan Madun sopan santun.
anak Melayu senyum di ukir. Ramadan orang Temeloh. Okey, kita boleh tengok kat sini dia goreng pisang live punya. Lepas tu terus packing kat sini. Terus packing kat sini ya. Subas terparking sana. Air boleh minum air kat sini. Percuma je. Ada Maroko. Okey, bas ni dah sampai. Dia bagi kita makan cendol. Cendol percuma. Makan puan. Sedap. Lepas tu kita boleh tengok dalam ni macam-macam produk ada. Macam-macam jenama. Minyak wangi ada, kasturi kijang ada. Kasturi apa lagi? Kasturi kaci apa ada. Yang penting kita makan cendol percuma. Makan. Kita tengok barang-barang dekat produk ni. Kedai ni. Dia frozen ya. Dia macam-macam tu kat sini. Ada ketupat. So tak payah nak anyam berbeza sangat. Ketupat dah siap dah. Okey. Lepas tu macam-macam lagi. Ada sambal hitam apa semua. Dia banyak produk-produk homemade. Ni. Meatball homemade. Buat daripada Pulau Pinang. Kalau kita pergi kat pasar raya tak jumpa ni benda-benda macam ni. Okey. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Lazat sungguh gulai ikan patin, boleh dimakan bersama pengantin. Ramah mesra, warga prihatin. Bandar Temerloh, bandar ikan patin. Ramah mesra, warga prihatin. Bandar Temerloh, bandar ikan patin. Temerloh cantik, cantik, cantik menarik. Temerloh cantik, hati koma tertarik. Temerloh cantik, cantik, cantik menawan. Temerloh cantik, hati koma tertawan. Di sini pusat, di sini jantung, titik tengah semenanjung. Di sini pusat, di sini jantung. Temerloh kini namamu disanjung. Di sini pusat, di sini jantung, titik tengah semenanjung. Di sini pusat, di sini jantung. Inilah rahmat dari Yang Maha Agung. Di sini pusat, di sini jantung.